Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ni saya nak tunjuk satu video kereta kita jual Honda Jazz. Honda Jazz memang rare sekarang. Dekat Honda baru dia tak produce dah. Okey, so yang ni model facelift yang last, hampir-hampir last batch lah kira. Okay, last batch model facelift bumper dia lain sikit. Kalau korang perasan tahun 2016 ke bawah dia lain sikit. 2017, 18, 19, 2021 dia bumper dia macam ni. Okay, ni kereta ni sebelum ni dia dah, owner ni memang yalah sporty sikit lah dia punya ni. Dia dah tukar logo yang mana tengah cari kereta Honda Jazz yang dah siap je, yang tak payah nak buat apa. Okay, ni lah dia kereta dia. Okay, rim dia dah tukar. Okay, dia dah upgrade. Ada body kit, side skirt semua. Okay, kereta kita dapat ni memang cantik-cantik, tak ada accident, tak ada banjir punya. Ni memang original daripada customer. Okay, customer jual, trade in, kita ambil. Okay guys, kita tengok dulu belakang dia. Pada yang minat color hitam, okay ni, color hitam. Crystal black. Okay, jom kita tengok bahagian dalam dia. Okay, cantik lagi lah. Dia punya panel. Okay, ni e-spec Okay, e-spec ni dia, jangan saya start kereta tengok. Okay, ni bahagian interior dia. Okay, aircon, so dia dah tukar touchscreen, Android. Okay guys, tengok dia punya seat dalam semua elok lagi macam baru. Okay, kita jual kat sini semua, insyaAllah kereta semua elok-elok punya. Okay, bulanan dia lebih kurang bawah 700. Okay, yang ni masa baru, diorang jual dekat 90,000. So maksudnya waktu tu bulanan dalam 900 lebih. So sekarang ni dah dapat 600 lebih, bawah 700. Okay, boleh adjust kalau katakan nak full loan ke, tak nak down payment, terus ambil kereta, ambil loan, sign agreement, keluar kereta, bayar bulanan je. Okay, dah boleh dapat kereta ni. Okay, janji dokumen okey, gaji cukup, 3 bulan pasif, ada 3 bulan bank statement. Okay, gaji 2,000 lebih ke atas. Kita tolong adjust, bagi loan approve untuk kereta ni. Loan bank interest tak ada mahal. So interest dalam 3% macam tu. Okay, kalau dokumen cantik mungkin boleh dapat below 3%, 2.98 ke macam tu. Okay guys. Okay, kita tengok bahagian tepi dia dalam. Okay, tengok panel, door panel. Okay, dashboard. Ada kasar ni. Ni bukan bawa Grab punya kereta tengok. Okay, kereta ni ada dijual di kedai Kazis dekat Sungai Buloh. Okay, Kazis kat situ, CARXIS. Okay, jangan lupa follow kami. Okay, subscribe. Nanti kita akan review kereta-kereta yang lain. Memang best-best punya kereta. Okay, kita ada Myvi. Okay, Myvi yang baru. Okay, kita ada City V-Sensing juga. Okay, nanti kita review kereta ni pula. Okay, jangan lupa guys. Tolong follow. Right. Thank you.